Assalamualaikum. Jadi hari ni aku debah sebab tadi aku kat Pokemon yang Mega Dream kan. Aku lupa nak bersalam. Assalamualaikum. Okay, mula-mula aku dapat ni buka yang Mega Dream. Lepas tu untuk aku dapat brand ni, dapat Terapagos ni, lupa dengan Hot Zacian. Lepas tu aku dapat AR Psyduck dengan ni, apa ni lupa. Lepas tu yang paling gila Exorwak SAR. Gila. Gila. Okay, tapi yang tu bukan yang paling tu lah. Tapi yang paling bagus ni. Sekejap, ni ada keychain. Bukan keychain ni, kunci. Ni baru keychain RS78 tu. Ni tulis hari jadi aku. Ada Gundam Beast kat bapak aku Gundam Beast. Ni Mega bukan Nihil Zero. Yaks tu. Satu pack 5. Jadi ni kad yang baru keluar. Sekejap, tunjuk kat sisi aku nampak kan? Okay. Baru keluar agak sekejap, macam nak buka. Aku gelojor sangat. Tak, sebab aku debah. Sumpah debah. Sebab ni kad paling baru dan aku mungkin orang pertama kot yang review dekat Malaysia. Ni kalau dapat kad mahal, bising dah aku. Okay. Susah nak keluar. Aku tak nak bagi kotak dia rosak. Okay. Dapat dalam karton macam ni. Karton ke apa? Dapat 8 pack. Ada sebenarnya sepatutnya 10 tu aku ni Zero, tapi aku bagi kat adik aku. Betul ni dia ada tunjuk kat dia. Yang ni daripada Mega Dream, aku tak dapat Mega. 1 Mega aku tak dapat daripada Mega Dream. Betul ni Zero. Ni Zero dia bukan macam Mega Dream tau. Every pack hit. Tak. Dia tak every pack hit, tak silap. Sekejap kita buka. Okay. Ni ada coin besi, gambar Pokemon apa ni aku lupa. Sila aku lupa, aku tak ada bahasa Jepun. Lepas tu kita check promo card item dulu. Ni ada botol energy ni. Sekejap aku tunjuk kamera sana biar senang sikit. Bukan energy tapi macam minuman energy gitulah. Item ke apa. Power up card ni. Lepas tu kita ada 2 lagi Pokemon untuk promo card. Ni dia ada tulis promo kat tepi bawah ni. Untuk evolution dia punya tu, especially memang dah bagus lah set ni. Kemudian yang paling kad paling tu dia adalah ni Gardevoir versi jantan. Lupa dah nama dia. Aku nak letak balik. Dan tibalah yang manis-manis. Yang ni aku just buka 3 pack je tau. Yang lain aku tunjuk kalau dapat hit. Jadi dimulakan dengan pack yang pertama. Buka macam ni lah. Private. Okay. 1 card trick. 1. Tak silap aku ada sinar-sinar tu. Aku rasa hulu biasa je kot. Tak kena ni lupa. Dugong. Dan cek apa? R biasa. Fighting energy. Tapi yalah, The hit. Nak ada main hit. Second pack. Sabar. Susah buka. One card. 1 card kat depan. Ada trainer. Lupa. Ni pun aku lupa. Aku sinar-sinar tu. Burung pipit. Kita ada lupa. Lah, tak expect. RR aku galak. Tak apa. Dia hit. Tetap hit. Okay, tetap hit. Boleh lah bagi full art dekat dalam satu bekas ni, takkan tak ada. 1 kad ke depan.
Pokemon ku no. Ada ni ada aku dah pegang tadi. Oh. Okay, untuk korang aku bagi lagi satu pack. Aku buka sekejap. Yang aku boleh jual and Zoroark tadi. Satu kad ke depan. Ada ni. Oh ni kita dah dapat RR dia ni apa? SR. Sekejap. SR dia ni. Dia datang dengan ada harga. Ada harga. Ni kad nombor 10 termahal tak silap. Tak silap aku. Daripada 4 pack kita dapat 3 hit. Especially aku agak bersyukur. Jadi sampai sini je video kita. Ya memang sikit sebab ada lagi 4 pack sampai aku nak buka dengan adik-adik aku. Bye semua, bye.